Baguslah kau dah sedar. Aku ada hal nak bincang dengan kau ni. Tentang hala tuju perkahwinan kita ni. Kalau nak tunggu masa yang sesuai, memang payah sebab aku sibuk kerja. Apa yang Encik Uzam nak bincangkan? Jangan risau, saya dah redha. Saya boleh terima apa saja berita. Macam aku cakap dalam kereta tadi, kau akan tinggal dalam bilik orang gaji ni sepanjang kau ada dekat sini sampai kau sembuh. Nanti bila orang gaji dah balik, Encik Uzam letak saya kat mana pula? Aku berkongsi bilik dengan dia. Kongsi je lah. Oh, masalah dia. Saya tahu kalau tak disebabkan nasihat doktor, Encik Uzam tak akan bawa balik saya ke rumah ni kan? Bila saya dah sembuh nanti, Encik Uzam akan lepaskan saya sepenuhnya kan? Sebab Encik nak kahwin dengan Nur Ashikin. Dari mana kau tahu pasal Nora ni? Jawablah aku tanya, mana kau tahu pasal Nora ni? Nora ada datang hospital hari tu. Dia beritahu saya Encik nak kahwin dengan dia.